Dengar cerita orang Jeram sendiri tak jumpa dekat mana kedai Nusantara Pizza ni. First sekali korang kena cari Jalan Riza Masjid. Bila korang belok tu, korang akan nampak klinik kesihatan Bukit Cerakah. Tapi korang janganlah masuk dekat dalam ni. Korang straight je lagi. Okay, so bila korang straight tu, korang akan nampak macam-macam view dekat sini. Korang akan straight sampai korang akan nampak signboard kecil Nusantara Village. Inilah signboard kecil yang aku masukkan tadi tu. Nampak tak dia tulis Nusantara Village. Korang terus belok ke kanan dan korang akan nampak jalan berbatu ni. Korang straight je. Bila korang dah nampak beach flag ni, tu kira betul lah tu. Bye-bye, datang lagi. Bye-bye. Terima kasih, datang lagi. Terima kasih, datang lagi. Menyempat pula jumpa orang yang dah habis makan dekat Nusantara Village petang-petang. Tak silap aku tadi, diorang makan 2 pizza. Satu pizza. Dia makan pizza asam pedas. Pizza asam pedas kekal on top, guys. Okay, bila korang dah masuk je jalan tu, jalan dia memang betul berbatu tak bertar lagi. So korang masuk je, jangan risau, kita orang ada dekat dalam. Okey, bila korang dah sampai je kat hujung, korang akan terus nampak kafe Nusantara Pizza. So inilah rupa Nusantara Pizza Cafe kita di Jeram. Dekat sini parking kita luas, jadi datanglah ramai macam mana pun, insya-Allah parking tu akan mencukupi. Ini baru bahagian parking pertama. Ini adalah bahagian parking yang kedua. Dia luas. Jadi macam saya cakap tadi, insya-Allah cukup untuk semua orang yang nak datang ke Nusantara Pizza. Andai kata video tadi masih tidak mencukupi untuk buat korang jumpa Nusantara Pizza ni, korang DM je kita orang, korang WhatsApp je kita orang akan assist. Paling senang sekali sebenarnya, korang waste je Nusantara Village, confirm akan sampai dekat Sempang depan tadi tu. Belok kanan, korang straight terus jumpa. Jadi tunggu apa lagi? Jalan pun dah tunjuk, kedai pun dah nampak. Jumpa nanti.